What's up korang semua? So, hari ni saya cerita sikit dan nak share dengan korang 3 benda yang saya tak suka tentang AIC Ritz V2 ni. Yo, what's up korang semua? Apa khabar? Harap semua dengan baik? So, hari ni saya cerita sikit 3 benda yang saya tak suka tentang AIC Ritz V2 ni. So, kalau korang tengok video sebelum ni, saya dah buat review tentang AIC Ritz V2 ni dan semua ciri-ciri yang saya suka tentang helmet ni. Tapi, kalau korang perasan kan, saya dah guna helmet ni selama 3 bulan pergi merata-rata, okay? Bukan short ride saja, long ride pun ada, okay? Sebab tu, kalau ada Bluetooth ni maknanya ride tu berjam-jam lah. So, ni bukan I pakai sekali-sekala saja. Ni memang I pakai selama 3 bulan ni kau-kau. Dan sebelum I memiliki AIC Ritz V2 ni, korang tengok video yang lama-lama tu sebenarnya, I dah guna helmet ni, AIC Ritz ni beberapa tahun jugalah. Okay, I suka helmet ni. Kalau korang tengok helmet review sebelum I ni, memang I suka helmet ni, banyak ciri yang best. Tapi ada 3 benda ni yang tak dinafikan. Memang kacau semangat saya, jiwa saya lah ketika saya ride. So video ni nak bentangkan 3 benda yang saya tak suka tentang helmet AIC Ritz ni. Jadi perkara pertama sekali yang saya tak suka tentang AIC Ritz ni ialah, kalau korang tengok helmet ni, dia bagus pasal dia guna double D-ring. Okay, I suka double D-ring ni sebenarnya. Okay, memang safety terlebih lah. Tapi dia punya strap ni, dia punya standard strap ni, standard strap ni saya beli Okay, standard strap ni dia tak ada butang tau, okay. Biasanya double D-ring ni bila korang dah ikat macam ni, okay, korang nak masuk ni, okay, biasanya ada butang tau, okay, untuk clip, okay. Tapi AIC Ritz ni daripada V1, V2 masih tak ada butang ni. Butang ni bila korang nak pakai macam ni, korang clip kan, dia lagi kemas, okay. Tapi helmet ni masih tak ada lagi daripada V1 hingga sekarang V2 masih tak ada lagi. So apa yang jadi kepada I lah, apa yang jadi biasanya bila I ride kan, annoying gila, annoying maut bagi I. So I biasanya kena buat macam ni. Tapi sekali-sekala dia akan keluar balik. Bila I ride laju dia akan lama-lama dia agak annoying gila guys. Especially kalau korang ride dengan laju, memang dia punya tapping dia tu lagi kuat lah. Itu memang seriously guys. So boleh try beli aftermarket punya, tukar stripe ke apa ke untuk letak lah. I rasa macam about time lah dia improve sikit. Letak lah butang ni, clip ni kan, supaya lagi selesa lah pengalaman kita pakai helmet ni. Because kita pakai helmet ni bukan sekejap je. Ada yang macam orang macam ni, dia memang pakai berjam-jam tau, okay. Ni biasanya lah kan orang pakai untuk ride jauh juga, okay. So comfort ni agak penting lah untuk helmet ni. Jadi perkara yang kedua yang I tak suka tentang helmet ni ialah, bagi I comfort dalam ni agak penting. Kerana korang pakai helmet ni berjam-jam, kalau korang pakai berjam-jam dalam panas terik, masa hujan, so memang berkempam babe. Memang berjam-jam, memang boleh busuk lah. Okay, AIC Ritz ni yang bestnya, dia punya cheek pads ni korang boleh cabut tau. Korang boleh cabut dan cuci. Itu part saya sangat suka. So bila dah busuk dah kempam, korang boleh bagi dia harum sikit balik semula. Tetapi bahagian atas je ni, cushion belah atas ni tak boleh buka. Bagi saya itu agak tak best. Pasal korang cuci apa semua ni, baru sedap balik semula ni. Macam baru balik semula helmet ni. Baru nyaman segar. Tapi belah atas ni, masih bau kempam. Kalau itu I akan jalan jauh berjam-jam atau panas, saya akan pakai balaclava lah, okay. Because supaya dia tak busuk sangat, cepat busuk sangat. I jenis banyak perlu kan. Tak tahulah, mungkin kepala ini gemuk ke, banyak lemak ke, tapi memang I tak suka bahawa bau kempam tu, okay. Because saya akan pakai helmet berjam-jam. Kalau you nak pergi long ride, kan best kalau helmet you bau harum. Ini perkara kedua yang betul-betul mengacau jiwa I. Jadi akhirnya perkara yang ketiga yang I tak suka tentang helmet ni, kerana saya jenis rider yang pakai helmet ni berjam-jam. So sebab tu benda-benda yang I nitpick ni sebenarnya bukan akan terjadi pada korang pada jam pertama tau. Okay, dia memang korang kena pakai berjam-jam. Sekali ride 4-5 jam, pergi balik kerja tengah panas, hujan apa semua. Memang hantam helmet ni, baru 3 bulan tau I memang hantam helmet ni kau-kau. Panas terik, hujan basah, kuyup semua I pakai helmet ni. Dan bila panas tu, memang you nak rasa udara yang segar lah, okay. Tapi yang ini
belah atas ni air intake ni memang I tak rasa. I tak rasa airflow tu sangat. Okay. Yes, memang belakang exhaust ni boleh nampak tau dia buka tutup. Okay, boleh nampak lubang ni. Yes, fine. Exhaust tu keluar. Tapi dalam ni I tak rasa udara segar sangat-sangat. I tak tahu, mungkin kepala ini gemuk sangat ke apa, besar sangat. Tak tahu korang semua rasa ke tak. Sila share dan komen kat bawah. Tapi I tak rasa sangat. Itu yang menyebabkan I banyak ride visor terbuka. Okay, untuk kasih airflow tu masuk ke dalam. Airflow kat depan ni tak sebagus yang saya harapkan. Daripada dulu sampai sekarang, V1, V2 lebih kurang sama je. Mungkin kepala saya, mungkin kepala korang lain. So, korang sila share komen korang dalam video ni. Please, let me know. Okay? Tapi bagi I, ini menyebabkan I banyak ride terbuka macam ni tau. Dan I perasan bukan I seorang je. Banyak orang juga ride terbuka macam ni. Adakah ramai orang rasa macam tu juga? Atau mungkin I seorang saja? So, I dah cover 3 benda yang I tak suka tentang helmet ni. Ada korang agree dengan saya atau disagree, atau mungkin korang ada ciri-ciri lain yang korang tak suka tentang helmet ARC Raids ini. Jadi I dah share dengan korang 3 benda yang tak suka tentang helmet ni. I tak tahu korang semua agree ke tak. Korang semua bersependapat dengan saya, memang fikir dengan sama juga dengan saya ke apa ke, I'm not sure. Tapi apa yang I tahu tentang saya tak tahu tentang korang kan. Walaupun ada 3 benda ni yang sangat annoying bagi I tentang helmet ni, tapi I tetap juga beli. Kerana nak cakap macam mana, dengan dia punya power echo belakang dia, dengan dia punya visor dia, dengan dia punya shell shape dia, design ni masih agak win lah. So I rasa sebab tu lah I tak hilangkan sangat 3 benda yang agak annoying tu. Damn it. Apa pendapat korang?